Okay, dalam video pada kali ini saya nak jelaskan kenapa saya telah jual produk Ativa saya. Ramai yang bertanya kenapa kan, sebab dia yang baru belilah, dia yang baru jumpa channel lah kan. Tak ada masalah sebenarnya kalau you all nak follow, sebab saya buat konten tentang Ativa ni sejak 2021 lagi. Ada banyak lagi video-video yang tak ada dekat TikTok tapi ada dalam YT. So kalau you all tengok ni dekat dalam TikTok, so you all boleh pergi kat YT. Ada banyak lagi video-video yang saya tak repost dekat TikTok. Dan saya ada banyak lagi video-video yang saya tak publish lagi. Banyak masuk video-video kat Thailand tu belum sempat lagi sebab saya sangat sibuk dengan kerja dan sebagainya. Okey, kenapa saya jual? Pertama sebab mileage lah. Mileage produk Ativa saya tu dah 160,000 kilometer. Biasanya saya gunakan kereta yang saya beli baru kan, biasanya 5 tahun je. Lepas tu saya akan tukar lah. So produk Ativa pun dah saya guna 5 tahun dah sebenarnya kan, 5 tahun lebih sikit. Dan dah puas pakai dah. Saya dah explore semua feature yang ada dalam Ativa tu, dan dah puas drive dia seluruh Malaysia. Thailand pun ada pergi sampai Phuket sana kan. So saya rasa saya nak tukar lah. Sebenarnya tak ada masalah langsung dari segi mechanical. As usual produk tak ada masalah. Cuma itulah yang push start button tu ada rosak 2 kali. Kalau you pernah tengok video tu, itu je lah. Yang lain tu wear and tear lah, macam bateri tukar 2 kali, saya tukar tayar sekali, tukar tayar Michelin. Apa lagi saya tukar? Saya tak ada apa lah. Saya cuma tambah body kit, gear up kan. Itu saja. Saya tak ada tambah tinta pun. Saya letak sunshade je. So kereta tu dalam keadaan baik lah. Dia adalah sebuah SUV yang reliable lah bagi saya, yang fun to drive. First time saya ada SUV lah. Itu kereta SUV pertama saya. Dan kenapa saya tukar kepada Prius? Sebenarnya saya nak beralih kepada elektrik, kereta elektrik EV. Cuma saya tak decide lagi kereta elektrik apa saya nak pilih kan. Adakah produk EV, Proton ke, ataupun Tesla ke, ataupun banyak lagi sekarang ni jenama-jenama China kan. So lalu saya fikir tak apalah, saya pergi hybrid dulu lah. So saya buat research sikit. So saya tengok, saya suka explore teknologi kan, teknologi yang affordable, yang bagus kan. So saya buat research sikit. Saya tengok hybrid car yang paling popular di dunia ataupun di US ialah Prius. Di Japan pun sama, di Europe kan. So hybrid system Toyota paling reliable. Hybrid ada yang gunakan bateri original hybrid tu sampai 800,000 km. Dahsyat dia orang ada tinggal dalam Prius pun ada. Kalau tengok video dekat US kan, dia orang travel seluruh US tu, tidur dalam Prius dan sebagainya kan. Sebab Prius tu ni dia macam flat kan. Kalau you all baring kat kerusi kan, you all boleh macam katil lah. So ada yang buat off-road lah, macam-macam lah. Saya macam menarik juga kereta ni kan. Dah lah jimat kan. So nanti saya akan buat satu video khas lah tentang Prius ni. Dan ada sebenarnya ciri-ciri yang hampir sama dengan, ataupun memang sama lah dengan Ativa. Walaupun dia usia dia dah lama saya punya version tu 2012, dah 13 tahun kan. Tapi ada fungsi-fungsi yang sama, macam keyless entry, start button, stop and start, kita panggil eco idle tu kan. Tapi eco idle dia lain sikit, dia tak akan panas sebab dia ada elektrik. Kalau Ativa, kalau eco idle, kita berhenti dekat traffic light kan, dia enjin mati terus kan, aircon jadi panas kan. Yang ini tak, yang ini sebab dia ada elektrik, so masih lagi sejuk. Kemudian
dari segi auto headlight, apa lagi fungsi-fungsi macam flow lights kat bawah tu, dan banyak lagi lah fungsi yang memang kadang Ativa tak ada, macam contohnya auto wiper, apa ni, headlamp punya washer tu. Dia sebenarnya ada dua variant Prius ni, ada Prius luxury dan Prius standard. Saya ceritakan lah. Mungkin tak popular sangat kat Malaysia ni Prius ni, tapi memang ada community Prius ni, tapi taklah sebanyak Pro 2 Ativa. Tapi you all tak perlu nak follow saya tukar beli Prius, tak payah. Kalau you berminat je kan, nak follow lah kan, tak ada masalah pun. Tapi saya setakat ni saya dah pakai dalam sebulan macam tu. Saya berpuas hati lah. Saya memang suka kereta hatchback sebenarnya. Kereta hatchback, kereta SUV, MPV yang belakang dia pintu tu kita boleh masuk terus. Kalau sedan macam saya punya Vios, saya tak boleh masuk daripada belakang. So kursi dia tak boleh nak flat kan. Dan barang yang besar sangat tu tak boleh nak masuk sebab pintu dia terhad kan. Cermin dia tak boleh naik atas. Tapi Prius ni best lah. Saya rasa satu pilihan yang tepat lah buat masa ni kan. Belum lagi lama lagi berguna pun, dalam sebulan baru kan. Jadi banyak lagi saya nak kena explore tentang kereta ni. Kereta hybrid kan, low maintenance lah. Kalau di US banyak yang kata dia low maintenance kan. Tapi kat Malaysia ni orang skeptical tentang bateri hybrid kan. So setakat ni walaupun kereta tu dah berusia 13 tahun, mileage dia 100 lebih, bateri dia okey, dia still charging, still okey lagi. So setakat ni hopefully dia tak ada buat masalah. Dan dia sangat jimat, dia jauh lebih jimat daripada Ativa. Paling dahsyat sekali dia sampai 40 km per liter pun ada pernah sekali dalam 2 point something. Dia tak dia punya apa ni, unit dia tak macam Ativa km per liter, dia macam liter per 100 km macam tu. So kalau kita convert lebih kurang terbaik yang saya dapat 40 km per liter. Tapi dalam on paper dia orang kata lebih kurang dalam 20 hingga 25 km per liter lah macam tu, on average, dengan kombinasi jalan highway dan juga jalan-jalan biasa. Ada juga orang buat off-road Prius ni, tapi yalah, kena tukar tayar dan sebagainya. Saya malas, saya tak suka sangat buat modification kereta. Just nak enjoy the car as it is. Cuma mungkin sikit-sikit lah makeup dan sebagainya. Tukar sport ring ke, tukar tayar pun saya tak adalah tukar banyak sangat. Saya rasa besarkan sikit, satu inci saja. Nanti ada masa saya akan buat satu video perbandingan antara Ativa dan juga Prius. Okey, itu saja untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton. Hati-hati mandu. Assalamualaikum dan salam sejahtera.